Beruntung ibu-ibu ayah-ayah datang kemari, sebab ada di kalangan kita yang sekarang terbaring di hospital. Dia mendapat WhatsApp, dia baca ada kuliah K-pop tapi dia tak boleh pergi dah. Dulu dia mungkin datang, dia rindu. Tak apalah, Allah bagi juga pahala, sebab kalau dia sihat memang dia datang. Tapi yang paling sedih, dia tak pernah datang. Kemudian hari ini dia di hospital, dia di rumah sakit, dia dengar bunyi azan subuh tadi, mengalir air mata sebab selama dia tak pernah datang. Hari ini dia teringin nak datang tapi dah tak boleh datang dah. Doktor kata dah tak ada harapan, tinggal 50-50. Jadi sebab itu, selagi orang Jawa panggil pompong si urip, sementara masih hidup kita hadirlah, tak rugi pun ya. Kerana apa dia? Kerana tidur pun dapat pahala, duduk saja dapat pahala, duduk kat rumah belum tentu, duduk sini dapat pahala, tumpang pahala, tumpang keberkatan, didoakan oleh para malaikat. Kesempatan buat dosa dah mula kurang. Kalau kita duduk rumah, otak kita ni tepu tau, duduk sedih, kenapa lah anak aku tak balik, sedih. Lepas tu ada aja nanti yang tak kena. Nanti kita mula bergaduh dengan suami kita. Ni kan mana boleh bergaduh ni, jauh-jauh. Nanti kat rumah suruh suami basuh pinggan, dah makan tak reti basuh pinggan, dah suami tu dah basuh tak bersih, marah lagi kan. Suami pun stres kan. Datang kuliah duha ni dikurangkan stres. Lepas tu datang kuliah duha ni otak kita berfikir, kemudian ada exercise. Dan daripada parking nak ke sini, exercise tak? Ada exercise. Kalau duduk rumah bergolek-golek atas tilap macam tu, penyakit pun datang.